Biar betik, siput ini adalah siput paling berbahaya di dunia. Ini adalah geografi cone snail, salah satu makhluk paling berbisa di dunia. Nampak macam siput biasa kan? Tapi jangan tertipu. Sengatan siput ini boleh melumpuhkan apa saja hidupan yang terkena. Siput ini boleh ditemui di perairan Australia, Indonesia, Malaysia dan kawasan Indo-Pasifik. Walaupun bergerak sangat perlahan, senjata rahsianya iaitu tombak berbisa mampu menyuntik bisa 1000 kali lebih kuat daripada morfin. Sekali kena, mangsa lumpuh serta-merta. Mangsa utama, ikan, sotong, malah manusia yang tak berhati-hati. Yang paling menakutkan, tiada antidot untuk bisa siput ini. Bisanya boleh menyebabkan kelumpuhan, kegagalan pernafasan dan setelah beberapa jam, mampu memindahkan anda ke alam lain tanpa rasa sakit. Jadi, kalau jumpa siput ini di tepi pantai, jangan sentuh. Kadang-kadang, benda yang paling cantik boleh jadi benda yang paling berbahaya. Adakah anda pernah jumpa siput ini? Kongsikan di ruangan komen. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe tau.